aku tahu pun kes jual tanah Kurnia mana aku tak tahu, dengan jual beli Datuk. Itu yang aku tahulah. Dan apa yang didakwa duit 1.5 dengan apa kemasukan duit dekat dalam akaun aku 270,000 tu, apa yang hidup aku tak ada pun aku rasa sebanyak itu. Aku tak ada pun dapat barang-barang yang mahal ke, dapat handbag ke apa ke, tak ada. Kehidupan aku macam biasa. So tak betul ya apa yang dia percakap duit yang masuk banyak. Sebab akaun aku ni suami aku yang pegang. Dia yang guna. Kalau ikutkan akaun tu, aku dah tak guna dah. Akaun tu kosong. Sebab semua duit-duit aku berlakon dulu apa semua masuk kat situ. So LHDN dia tap dari kat situ. Bila aku tak ada duit, tak ada gaji, macam mana aku nak bayar? Faham. Lepas tu dia kata tak apa, dia nak guna. Kalau ada tax apa dia bayar. So maksudnya hang kena scam dengan suami hang sendiri lah. Kan? Lebih kurang macam tu lah kan? Hang rasa? Ya. Hang jujur. Tak betul ya kan? Kan? Macam aku tak tahu kegiatan dia kat belakang apa semua, aku tak tahu. Sebab dia tak cerita kat hang kegiatan dia. Dia dengan hang. Sebab cara dia macam orang pergi kerja pagi, balik petang. Ada macam tu. Macam tu ya. Jadi aku punya kehidupan pun macam orang lain kak, tunggu hujung bulan. Ada gaji. Faham. Macam tu. Macam mana boleh jumpa suami hang, jumpa kat mana? Aku dulu buat event dengan dia. Lepas tu aku dah lost contact lah dengan dia. Lepas beberapa bulan, sebulan lebih gitu. Sebulan kot. Lebih kurang itu lah. Dia contact aku balik. Dia kata nak jumpa. Okay lah, jumpa lah. Lepak-lepak, minum, mamak apa semua. Lepas tu dia cerita dia tengah ada masalah lah, keluarga dia apa semua. Lepas tu cakap, okay, apa kena mengena dengan aku? Tak apalah, tempat dia nak ni je. Nak lepas dia punya apa yang terbuku kan. Okay. Dia minum, balik. Lepas tu tak ada dah, lost contact balik. Lepas tu dalam 2 minggu lepas tu, dia contact aku balik. Dia kata, jom lah kita pergi minum. Okay, pergi minum. Jom lah pergi minum. Lepak, minum. Dalam gurau-gurau, borak-borak potong tu apa semua. Tiba-tiba dia cakap macam mana ayat dia, aku nak halalkan kau. Oi. Macam tu ke? Aku pun time tu, dan aku bukan ada siapa pun. Banyak dah waktu tu kejadian-kejadian kehidupan yang aku hadap dengan orang ni tak edit, dengan orang ni tak okey. Aku ingatkan okey lah, mungkin lah ini turunnya daripada Tuhan. Maksudnya hang tak kenal sangat pun lah. Tak, aku tak ada cinta dengan dia. Cinta dan apa semua tak ada. Weh, hang betul bercinta dulu. Tak tengok. Okey, apa hang buat dia betul lah. Hang betul kenal dulu gila. Tak ada. Lepas tu aku pun seluruh lah aku cakap dengan dia. Kalau betul serius, biar jumpa abang. Weh, sungguh dia pergi jumpa weh. Sungguh dia pergi jumpa abang. Lepas tu dia sampaikan hasrat dia apa semua. Jalan. Buat kecil-kecil family je. Hang pun tak share apa semua kan. Adakah hang tak share tu sebab hang tahu ataupun hang memang nak keep it low lah, keep it private? Asalnya aku ingat aku nak berehat sekejap, terus jadi senyap. Oh ya. Apa detik momen yang bila hang tahu, shit, suami aku ni memang tipu ni. Apa hang buat? Aku cakap sial lah. Faham? Depan muka dia aku cakap. Cakap hang ni memang sial lah. Aku cakap hang lah. Aku cakap kau ni memang sial lah. Lepas tu dia cakap tak tahu mana dia buat apa. Tak ada apa-apa. Dia tegak-tegak cakap aku tak ada apa. Aku cakap habis tu ni apa? Ni apa ni setan? Kau dah buat apa benda dah ni? Dia tunjuk handphone ni. Aku tak ada phone. Dia tunjuk benda tu. Kenapa tu tak ada phone? Sebab phone aku pecah. Lepas tu aku minta baiki dia. Dia kata tak apalah, kita pakai phone apa ada je. Phone apa ada je, aku ada buat tak ada phone pun. Hang macam ni tak kisah tu. Asal tak fight? Mana boleh nak phone? Aku penat dah lah maki hamun apa segala semua keluar lah. Tak jalan lah. Aku bertahan sebab anak-anak lah. Aku bertahan sebab anak-anak. Kalau tak, jalan dah aku rasa. Hang rindu dia tak sekarang? Antara aku, dia dengan Tuhan ya. Faham.